Kenapa? Penatlah saya hari ni. Macam mana ni? Cuba cerita. Saya risau lah. Macam mana saya nak ajak budak-budak kelas saya ni? Saya takut dia tak faham apa saya ajak. Macam mana dia cikgu? Cikgu jangan risau. Baru-baru memang macam tu. Macam saya dulu-dulu baru masuk. Tapi nanti bila cikgu dah lama sikit, mesti macam saya. Saya ni sekarang tengah fikir apa yang saya guna ni sesuai ke tak. Pula bahan saya ni okey ke tak, best ke tak. Saya pun pening. Macam mana cikgu? Cikgu jangan risau, saya pernah je lalui peringkat tu. Tapi sekarang ni saya lebih tertarik untuk nak tengok bagaimana pelajar saya berkembang. Saya lebih banyak fikirkan tentang kesan pengajaran saya terhadap mereka ni. Adakah mereka ni benar-benar faham apa yang saya ajar dan bagaimana saya nak menyokong mereka dengan lebih baik dalam pembelajaran. Ya cikgu, saya tahulah cikgu. Tapi saya ni susah nak bagi fokus, bagi tumpuan. Dan saya ni tak sedia lagi cikgu untuk bagi pengajaran kepada murid-murid saya ni cikgu. Saya rasa tu normal cikgu. Cikgu memang akan fokus cara nak jadikan cikgu kelas tu lagi best lah, lagi berkesan. Contohnya saya ni, masa saya nak mengajar ni, saya rancanglah aktiviti yang boleh jadikan kelas tu ada interaksi dua hala. Tak adalah saya dalam kelas ni macam cakap di dinding ke apa dia cakap je. Tapi bila jawab soalan, senyap dia kelas saya. Cikgu pula? Okay, cikgu, saya memang dah banyak melalui pengalaman lah sebagai seorang guru ni. Saya pernah je berada pada tahap yang cikgu pernah lalui sekarang ni. Okay, macam saya cakap, sekarang ni saya cuba untuk faham keperluan pelajar saya dengan lebih mendalam lah. Saya nak mereka ni bukan saja faham apa yang saya ajar, tapi saya nak mereka ni lebih bermotivasi lah untuk belajar. Saya lebih suka menilai hasil pembelajaran mereka tu dan nak lihat bagaimana saya boleh sesuaikan pendekatan saya untuk mereka. Jadi cikgu, maksudnya saya ni kena fokuskan kepada saya punya pengajaran. Jadi saya ni tak payahlah nak fikir macam mana murid-murid saya ni nak belajar. Macam tu ke cikgu? Itulah memang betul cikgu. Macam sekarang ni saya rasa lebih baik cikgu fokuskan macam mana cikgu nak mengajar tu dan macam mana cikgu nak kawal kelas cikgu tu. Janganlah bagi kelas yang bising sangat. Nanti suara murid je ada. Cikgu ni tak ada ke dalam kelas ni? Datang pula cikgu kelas sebelah. Tapi cikgu jangan lupa juga macam bila cikgu ajar tu, cikgu kena ambil kira reaksi murid-murid cikgu lah. Nanti lama-lama mesti cikgu akan mula faham lah macam mana nak ajar murid-murid cikgu tu lah. Betul, saya setuju dengan cikgu. Macam saya cakap, pada tahap ni kita akan melalui fasa peringkat secara berperingkat lah. Jadi apabila kedua-dua cikgu nanti dah jadi macam saya, cikgu yang berpengalaman, pada tahap ni kita kena bagi perhatian kepada kesan pengajaran kita terhadap pelajar. Macam sekarang ni saya lebih fikirkan tentang perkembangan sosial dan akademik pelajar. Maksudnya bukan hanya tentang pengajaran saya semata-mata. Ya ke cikgu? Alhamdulillah, lega saya dengar. Jadi saya sekarang ni fahamlah sebab saya ni mungkin memerlukan masa sebab yelah, saya kan cikgu baru. Jadi lepas ni saya hanya fikirkan saya punya keberkesanan pengajaran kepada murid-murid saya. Betul cikgu. Saya pun mula-mula masuk sekolah macam tu juga. Macam mana saya nak kawal kelas ni kan. Tapi macam lama-lama bila dah mula selesa, kita dah ada pengalaman sikit, tu lah kita jadi macam lebih yakinlah dengan diri kita. Betul tak cikgu? Betul. Dan jangan risau sebab semakin lama kita mengajar, semakin banyak pengalaman yang kita akan dapat dan cikgu akan lebih berasa yakinlah dengan diri sendiri. Lega rasanya dapat sembang macam ni cikgu. Tak adalah macam saya fikir, aduh belum siap lagi bahan saya esok ni.
Kejap lagi ada kelas lagi cikgu ni. Cikgu ada kelas. Cepat cikgu, lagi lambat cikgu. Dah. Itulah. Pergi makan dulu ni. Jom cikgu, kita pergi makan dulu. Saya puasa ni.